struggle saya bermula di BE, bersama-sama berjuang daripada hari pertama sehingga hari ini. Tadi lepak kita kat mana hari ni? Yang banyak memberi dorongan. I still remember when dia kata apa, every human have a second chance to success in life. Perkataan itulah yang membuka minda saya, mengubah mindset saya, bangkit dan berjuang. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih from bottom of my heart kepada upline saya yang tersayang, RCCA Wailo. Jadi sebenarnya cerita dia ini. Semalam kami baru saja habis review dengan upline. Mengikut rangkaian syarikat, okey, dan kami punya calculation, memang kita rasa macam tempat yang mungkin tak lakon. Itulah kita terbulat. Jadi sebenarnya hari ni kita pun plan nak pergi ambil photo shoot. Okey, nak ambil gambar nanti SB5 bolehlah tukar gambar yang baru lah kan. Sebab gambar ni tu gambar pendek. Balik murah kan. Lepas tu tanpa tak disangka, saya bawa kereta, tiba-tiba isteri saya mesej saya, kita ada terima gambar. Apalah kan, dia bagi kereta ni kan. Saya dah fikir macam-macam lah. Gambar apa masalah ni. Lepas tu start mesej daripada masuk dan customer service manager CM Wong hantar mesej. Wah, pula ni ada masalah apa kat ni kan. So mesej dia kata gambar kita dah jadi RCC. Wah, saya masa tu kat kereta, saya tak kata terkejut, macam tak boleh break. So saya kata kita dah RCC. Saya macam cakap, nak jadi RCC ni kita banyak preparation kita kena buat ni. A lot of things dah saya dah beritahu pada Abang, nak kena upgrade ni lah, nak kena tambah ni lah, semua lah, everything lah. Tapi kita dah jadi RCC. Jadi apa pun saya sangat gembira dan bersyukur. Rezeki ni sebab dia sampai lebih awal yang kita jangka. So memang kita rasa gembira, rasa terpuja. Yang pada mulanya saya ni adalah orang yang bilang keyakinan, datang sini nak cari harapan baru, nak bina impian baru, nak keluar daripada kesusahan, nak bagi terbaik daripada family, dan of course nak balik rasa mak ayah bapa kedua dan saya yang dah lama hidup bersama, nak bagi dia sesuatu yang baik dan tak nak dia lagi putus. So itu yang kenapa dah saya keep buat pada day one, and semua cabaran, kata-kata negatif, muka yang tak puas hati, pandangan yang sinis, kata-kata yang merobek hati dan emosi, semua tu saya take it, transform to the energy fight sampai jalan. Saya tak perlu cakap, dekat semua orang tak perlu jawab saya fight BE, tak perlu. Saya hanya buat, I show my action, I show my enthusiasm, I never give up, because I want to bagi tahu orang yang di kawasan ni, whatever that you prejudge me, whatever that you see me, I just let you know that my result. So saya sangat bersyukur, doa daripada isteri, doa daripada mak dan ayah semua, all the siblings semua, dan brother BE, soalan semua sini yang bagi saya momentum, kekuatan untuk jalan daripada hari mula sampai hari ini. So RCC ini adalah satu RCCA yang untuk kita semua, untuk kita semua, sebab BE bagi saya peluang, bagi saya harapan transform kehidupan saya. Jadi RCCA yang saya ada ni, saya nak membantu lebih ramai orang. Saya nak semua rangkaian di BE
Okay, kita bantu orang yang sekarang ni tengah struggle, yang macam saya 3 tahun dulu hantar isteri ke office balik duduk dekat masjid tak tahu apa, tak tahu rasa masa depan macam mana. Okay, makan terpaksa harapkan sedekah infak kat masjid, itulah makanan saya bagi. Kadang-kadang itulah saya bawa simpan. Bila isteri datang kat saya, dia kata apa? Oh, ada tak makanan? Si lemak tu lah yang saya simpan dari pagi tu sampai tengah hari tu. Itu yang saya bagi kat dia. I am certain macam baik hati betul-betul loser. Tapi diberi. Okay? From the loser. Ada Hafiz. Okey, sebenarnya saya segan Hafiz ambil lunch sebab masa kita jatuh, mereka tengah betul-betul in the peak. Okey, in the peak of the top, success. Jadi mula-mula nak cakap pasal PE ni, aduh, aku ni tengok malah lama bang. Cakap ni kan. Tapi one thing is good, they are very good, they are sangat baik, they are sangat humble. Okay, Bella Hafiz no listen that what is it all about. Walaupun kali pertama aku tak nak apa-apa, tak apa, kita follow up. Okay, sampai kita pergi ke kebun. So hari ni saya sangat bersyukur sama semua keluarga besar ni. Perjuangan ni, kejayaan ni adalah bukan untuk saya saja, tapi untuk anda semua. Okay, so semua yang ada kat depan ni tak akan terlepas. Okay, tak akan terlepas buat DE yang tengah bergelombang besar ni, asalkan you berpegang teguh kepada impian anda. Okay, jangan cepat mengalah. Okay, jangan banyak komplain. Okay, jangan banyak compare. Okay, jangan banyak analisis. Okay, you just do rajin. Okay, tiga benda nak dengar 3 benda. Nombor satu, rajin dan tidak. Nombor 2, okay, sebelum keluar dewan ni, okay, ingat, rajin dan tidak berputus asa. Okay, lastly, okay, bila saya tengok mentor saya kan, saya pun jadi pening. Okay, dah 13 RCCA pun dah. 14. Oi, 14 lagi. 14, okay. 14 RCCA kan. So, rajin dan tidak. Okay, doa kita, usaha kita dan tawakkal kita, okay, effort kita tak akan tinggal sia-sia. Okay, di masa kita ada kesihatan, di masa kita ada masa, okay, di masa kita terluang. Saya rasa kat sini, ada ke kat sini? Saya rasa, saya tak tahu lah kan. Tapi saya rasa anda datang sini tak seperti saya datang kat sini. Saya ingat lagi kan, 6 bulan pertama. Okay, 6 bulan pertama orang lain semua jadi ambassador. Orang dah ada RCA. Orang dah start in income. Tahu isi saya kata apa? You 6 bulan kumpul saman banyak tau. Sebab saya tak mampu nak parking dekat bawah tu. Saya parking tepi. Memang betul-betul. Saya kali parking saya dapat saman. Kena bayar ke zaman tu? Mami kena bayar lah. Mana dapat duit bayar? Baik di bilik je. Kan? Jadi tak ada apa yang mustahil ini. Okay? Tak ada apa yang mustahil ini. Jadi balik start daripada hari ini, genggam betul-betul impian kita. Buat bersungguh-sungguh, buat sepenuh hati. Walaupun hari ini anda part time, mesti ada mindset dan semangat. Saya selalu beritahu diri saya, kalau saya tak berubah, saya masih susah, saya dah tak nak dah pagi-pagi hantar isteri saya macam tak jadi apa, balik rumah keluarga, saya macam jadi orang loser, tak dapat nak membeli. So perasaan tu yang buat saya walaupun letih, walaupun penat, walaupun di reject, walaupun bila rangkaian tak jadi, walaupun bila ambassador ni kan, walaupun tak cukup makan hari tu, walaupun tak cukup duit nak seminar hari tu, it's never stop me. Betul lah dia dapat